Guys, makan je katak tu. Makan katak tu. Bukan saya suruh makan katak. Dalam buku Eat That Frog, okay, tulisan Brian Tracy, dia bagi tahu apa yang kita malas nak buat, rasa jelek nak buat, rasa lemah nak buat, rasa menyampah nak buat, tapi sangat penting untuk diri kita. Contohnya macam exercise, ataupun menulis, membaca buku, buat planning, buat awal pagi. Buat yang pertama sekali. Kenapa buat yang pertama? Sebab lagi banyak alasan, lagi kita bertangguh, kita buat benda lain dulu, benda yang kita suka dulu. Akhirnya benda yang paling penting, benda yang paling membawa perubahan dalam hidup kita, kita tak buat langsung. Sebab tu, Brian Tracy kata, eat that frog. Bangun pagi, buatlah benda yang kita paling menyampah, tapi kita paling penting untuk diri kita. Kalau anda tahu benda tu penting, benda tu bagus dan boleh ubah kehidupan, boleh ubah kejayaan anda, boleh ubah income anda, boleh ubah kesihatan anda, buat je. Janji buat.